kat hujung tu. Kita saya sering kali mendengar rungutan ramai mahasiswa-mahasiswi daripada Sabah Sarawak yang belajar di Semenanjung ataupun sebaliknya, mereka tak dapat balik ke kampung mereka kerana kos pengangkutan mahal. Sebelum adanya flight siswa, harga tiket penerbangan saya untuk balik ke Sabah sangatlah tinggi. Kita tu rindulah mau jumpa family kan, tapi tiket mahal, kita tidak boleh balik. Sebelum adanya flight siswa ini, kos penerbangan agak membebankan lah. Sebelum ini, tambang penerbangan boleh mencecah RM1,000. Itu sebabnya kita mengambil langkah untuk cuba mengurangkan kos penerbangan. Justru itu, wujudlah inisiatif Fly Siswa. Ini bermula lebih kurang 3 tahun yang lalu, 2023. Tahun pertama saya laksanakan, tak ada peruntukan khusus. Bagaimana kita cari dana? Kita cari melalui penjualan nombor pendaftaran khas. Selepas itu, tahun kedua, tahun ketiga nampak program ini berjaya. Sekarang ini, Kementerian Kewangan dah peruntukkan sebahagian peruntukan kepada kita untuk kita laksanakan setiap tahun. Untuk tahun ini, sejumlah RM24 juta telah diperuntukkan untuk melaksanakan inisiatif Fly Siswa. Pelaksanaan inisiatif ini dijangka untuk memberikan kelegaan kepada 60,000 pelajar melibatkan laluan antara Semenanjung, Sabah Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Setiap pelajar layak menerima voucher digital bernilai RM400. Kita tahu bahawa siswa-siswi ini pandai-pandai belaka. Mereka carilah penerbangan yang paling sesuai, yang paling murah sekali. Kita tak tetapkan RM400 itu hanya untuk satu penerbangan. Dengan RM400 itu mungkin boleh terbang 2 kali ataupun 3 kali. Tahun ini kita juga akan memperluaskan inisiatif kepada 4 kategori. Yang pertamanya, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Yang kedua, Institusi Latihan Jabatan Tenaga Malaysia. Yang ketiga, Universiti Separa Kerajaan Government Link Universities. Dan keempat, Institusi Pengajian Tinggi milik Kerajaan Negeri. 4 kategori ini telah pun ditambah dan memanfaatkan 6,278 orang pelajar. Kita berharap dapat membantu lebih ramai pelajar. Sejak adanya flight siswa ini, harga tiket untuk saya balik ke kampung halaman menjadi lebih murah. Ibu bapa saya tidak perlu mengeluarkan duit yang lebih banyak untuk membelikan saya tiket balik Sabah. Flight siswa tu macam penyelamat hidup saya dan keluarga saya. Saya dapat balik ke kampung halaman saya kurang-kurangnya 2 kali setahun. Menjimatkan kos penerbangan saya. Flight siswa banyak mengurangkan jumlah penerbangan saya untuk balik. Flight siswa ni perlu diteruskan. Dia sangat memudahkan para pelajar untuk balik ke kampung. Lagi-lagi pada musim perayaan. Saya dapat mengurangkan kos penerbangan balik ke Sabah untuk menikmati hari-hari saya dengan family saya. Selepas menerima bantuan ini, saya lebih kerap lalu balik ke kampung. Terima kasih Flight Siswa. 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 Saya sayang flight siswa. Sangat berterima kasih kerana adanya Flight siswa. Saya sayang Flight siswa. Terima kasih Flight siswa. Kami sayang.